Merdeka sudah nak sampai. Ini adalah magnet. Untuk kereta-kereta semua yang tempat yang dah besi, korang boleh pasang je lah magnet macam ni. So tak perlu pakai double side tape lagi. Double side tape tu sekarang pun dah outdate. Dia ada banyak jenis lah. Dia ada bendera yang simple, dia ada bendera yang macam ni, dia ada jenis yang bunga macam ni. Korang boleh pergi check tengok dekat beg kuning sekarang. So korang tidak perlu lagi lah pakai yang double side tape tu macam ni. Sebab setengah orang kita wrap kereta, nanti double side tape korang nak buka lagi. Baik pakai yang magnet punya, korang letak saja. Beli banyak-banyak bendera yang macam ni, magnet, korang letak dekat sini. Merdeka. Lepas sampai dekat rumah nak tarik keluar pun senang. Kereta tak calak. Kan senang. Dia tak jatuh. Dia magnet. Beli banyak-banyak, letak sebiji kereta ni. Plug and play ni kita panggil plug and play. Lepas Merdeka dah habis ke, korang boleh simpan, tak perlu buang. Bendera yang double side tape tu semua korang kena buang. Dia tak boleh pakai. Nak simpan tahun depan korang pun lupa dia pergi ke mana. Yang ini lepas Merdeka dah lepas, bendera Malaysia ni kita simpan, kita letak dekat peti sejuk, lekat terus. Senang sedikit. Murah saja banget. Ni dah belakang je ni. Magnet. Magnet. Selamat Hari Merdeka guys.